Perempuan, ramai di antara kita yang menghadapi panic attack semata-mata kerana kita terlampau memikirkan perkara-perkara yang belum lagi terjadi dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum tuan-tuan dan perempuan. Ini nak ceritakan tentang panic attack apabila seseorang menghadapi anxiety. Salah satu simptomnya adalah panic attack. Mereka memikirkan perkara-perkara yang belum lagi terjadi, yang tak terjadi, yang kemungkinan besar tak akan terjadi dalam hidup. Cuma mereka terlalu memikirkan, terlalu terbawa-bawa dengan pemikiran tersebut sehingga menjadikan hati mereka berdebar-debar. Mereka rasa macam ingin menyelesaikan perkara tersebut. Mereka terlampau in deep emotionally, berfikir tentang macam mana aku nak menghadapi perkara ni, macam mana aku nak menyelesaikan, solve the problems. Kadang-kadang perkara itu tidak lagi berlaku, dia bermain-main di fikiran kita. Tuan-tuan perempuan, ini adalah cara untuk kita mengawal kita punya thoughts, kita punya pemikiran supaya ianya tidak menjadi satu bebanan kepada kehidupan kita, kepada jiwa kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah untuk relax. Untuk janganlah kita terlalu memikirkan sesuatu perkara itu sampai ianya boleh meragut rasa keseronokan, rasa keharmonian dalam kehidupan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, boleh saja kita mengubah. Macam mana cara untuk mengubahnya adalah discuss dengan orang-orang yang anda percaya. Caranya adalah untuk duduk, untuk buat self-reflection. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri aku ini? Dan caranya yang lagi satu adalah untuk kita memahami bahawa aku berada dalam keadaan yang gusar dan aku inginkan bantuan. Seek help, carilah bantuan, insyaAllah. Assalamualaikum.